Hi and welcome back to our Chemistry SPM channel. So hari ni saya nak upload video untuk soalan Kelantan, which is bahagian B, soalan nombor 9. Okay, so actually soalan ini adalah patutnya saya kena upload awal lah, but disebabkan kekangan masa dan juga isu kurang sihat, so saya terpaksa upload sekarang. So saya minta maaf for all my subscribers this year sebab video tak banyak, but it's okay. Saya harap you guys dapat study and dapat cari daripada sources yang lain jugalah. Okay, so for next year saya akan cuba perbanyakkan lagi video sebab the year before this, which is last year, I dapat upload 71 videos dengan 44,000 views. But this year I dapat hanya upload 35 video sahaja dengan 12,000 views. So saya nampak sangat ketara, sangat kekurangan itu, sangat ketara. So saya minta maaf for those yang tak dapat access untuk study dalam channel saya, but next year I will make sure dia akan lagi banyak lah. So apa-apa pun saya doakan you guys dapat A lah esok. Okay, so tanpa melengahkan masa, saya teruskan dengan paper ini. Okay, so jom baca soalan nombor 9. Okay, Raja 9.1 menunjukkan bacaan pH bagi dua sampel air yang diambil dari dua sumber yang berlainan. Okay, yang A 7.10, yang B 2.0. Apakah julat bagi skala pH? Okay, julat bagi skala pH. Julat in English kita panggil range. Okay, dia ada dua value. Maksudnya dari A sampai ke Z contohnya. Nampak tak julat tu? That's the julat. Okay, tapi julat ni biasanya dalam bentuk nombor lah. Okay, so in our current case, soalan 9A1, okay, julat dia adalah 0 hingga 14. That's the julat yang kita nak. Okay, next one. Hitungkan kepekatan kedua-dua larutan dalam Raja 9.1 dan tentukan larutan manakah mempunyai kepekatan ion hidrogen yang tinggi. First two questions. Cadangkan bagaimana anda dapat mengurangkan. Bagaimana kita nak mengurangkan. Okay, so saya start dengan kepekatan dululah. Okay, so untuk yang itu saya letak 2 kat sini. Okay, saya start dengan bikar A. Okay, so bikar A kita ada 7.10. So 7.10 clearly shows that it was an, yes betul, it was an alkali punya konsep dah. Betul tak? Okay, so kita nak cari dia punya pOH dulu. Kena cari dia punya pOH dulu lah. Itu yang paling penting. Okay, so kejap. Okay, so nak cari tu senang je. You tahu that pH plus pOH equal to 14. Okay, dan for A dia bagi pH dia 7.10. 7.10 plus pOH equal to 14. Dan pOH adalah, you tolak je lah. So 14 tolak 7.10, which you akan dapat 6.90. Okay, tapi you nak kepekatan dia, betul tak? Okay, so kepekatan dia sebenarnya kita nak kira kepekatan siapa? Kepekatan H plus ke kepekatan OH minus? Okay, so untuk itu you kena press lah, you kena press your calculator betul. Okay, so kejap. So pOH equal to negative log 10 OH minus. Okay, so literally you nak kira this kepekatan OH minus lah sekarang. So pOH you letak 6.90 sama dengan log 10 OH minus. Okay, so nak kira dia senang je, 10 kuasa 6.90 lah. Okay, sebab you nak kira OH ni, faham tak? So you kena bawa 10 ni jadikan kuasa dia. So 10 power of 6.90. Okay, so lepas tu you akan dapat. Okay, sekejap, silap. Okay, sebenarnya tak payah nak buat yang ini. Okay, kita just boleh directly kira dia punya. Sebab pOH ni memang kita nak kira pun. Sebab dia larutan beralkali kan, memang kena kira, memang kena tunjuk. Tetapi untuk nak dapat kepekatan dia, okay, we just focus on H plus sahajalah. Okay, so we akan fokus dengan H plus sahaja, which saya akan kira macam ni. Okay, bukan pH lah. Okay, you boleh kata boleh lah, boleh consider dengan the value of pH. So you boleh kata pH equal to
negative log 10 H plus. Okay, so pH you tadi adalah 7.10. So negative log 10 H plus. Okay, so you bawa tu kat sana, so you akan jadi 10 power of 7.10 is actually equal to the H plus punya concentration. Okay, so you akan dapat 1.2, okay, 6 lah. Okay, I would say 1.26 times 10 power of 4. 10 power of, sorry, not 4, 10 power of negative 7. Okay, kenapa saya kata negatif? Sebab nampak tak ni negatif tau actually. So when you press dia akan jadi negative log 10 7 ni. Okay, so when you press, you akan end off dia, you akan dapat H plus punya kepekatan adalah 1.26 times 10 power of negative, okay, negative 7. Betul ke? Yes, betul. So negative 7 lah. Okay, dan dia punya unit adalah mole per dm negative 3. Okay, so that was the final answer lah. Okay, that was the final answer yang you boleh bagi for this question. Yeah. Okay, so lepas itu, okay, you kena cari untuk bekas B pula, I mean bikar B. Okay, so kalau bikar B, okay, untuk bikar B pula konsep dia, you just nak cari pH saja sebab dia memang dah acid, betul tak? Okay, so you just guna pH equal to negative log 10 H plus. Okay, then pH adalah 2 kan, so you just like, you know, substitute saja macam tadi. Okay, you akan tukar tempat tu lah. So 10 power of 2 lah. Okay, I mean 10 power of negative 2, sorry. Okay, so you akan dapat H plus equal to 0.01 mole per decimeter negative 3. Okay, and then larutan mana mempunyai kepekatan ion hidrogen yang tinggi? Okay, ini 0.01 mol. Kiranya untuk, macam mana kata, untuk 1 decimeter cube ini adalah 0.01. Yang ini untuk 1 decimeter cube, yang ini adalah 1.26 darab 10 kuasa negatif 7. Negatif 7 ke atas melambangkan benda ala ini adalah 0.0000, very little tau. Sangat little. So which one higher? Memang you boleh nampak dah from the kepekatan itself. Kepekatan ion hidrogen tinggi untuk bikar B lah. So you have to see larutan bikar B mempunyai kepekatan yang tinggi. Cukup lah. That's why. Okay, and then after that dia tanya macam mana nak dilute kan, macam mana nak kurangkan kepekatan dia. Sekarang larutan bikar B ini siapa? Dia adalah acid. So nak kurangkan kepekatan dia, you kena treat dia dengan, yes betul, alkali. Jangan kata letak air tau. No, that's not the solution. You kena, kalau alkali nak kurangkan, kena letak acid. Kalau acid nak kurangkan, kena letak alkali. That's the concept. So you boleh kata tambahkan larutan, okay, beralkali kan. So mana-mana larutan beralkali yang kuat? So saya pilih NaOH lah, yang senang. NaOH. Cukup. Okay, so macam mana saya bagi markah untuk this question? Okay, soalan ni memang agak banyak lah dia punya markah lah kan. Okay, so wait I tunjuk. Okay, so macam mana kita bagi markah untuk soalan nombor 2 ni? Okay, so first saya kata hitungkan kepekatan kan. Okay, actually hitungkan kepekatan ni kita kena faham betul-betul that kepekatan unit dia adalah dalam mole per decimeter cube tau. Which is kita nak tengok dia punya kepekatan ion hidrogen.
Okay, so that's why kat dua-dua ni pun saya guna pH equal to negative log 10 H plus. Ini pun sama, pH equal to negative log 10 H plus. Memang saya guna yang itu. Okay, dia bukan guna pOH punya, sebab yang tu you akan dapat pOH punya kepekatan, but kepekatan is distandardkan kepada mole per decimeter cube, which is directly related to H plus. Okay, so in that case yang ini akan mendapat, okay, kat sini dia ada tricky part sikit. You kena kira pOH walaupun you tak guna dia. You memang kena kira dia punya pOH. So this one you akan dapat 1 markah, this one you akan dapat 2 markah beserta dengan unit yang betul. And then yang ini you punya markah ke-3, ni markah ke-4. Tambahkan larutan NaOH ataupun KOH akan menjadi markah ke-5 you. This is how we give all the 5 marks lah kepada the candidate. So you kena betul-betul faham the concept and jawab lah. Jangan simply main letak saja you punya jawapan. Okay, so settle untuk this question. I move to next question, nombor 3. Okay. Ada ruang tak? Okay, ruang ada lah. Okay, so saya letak somewhere kat sini. Okay, okay, boleh. Okay. 1, 2, 3. Okay, so air dalam bikar A dan bikar B digunakan untuk menguji keberkesanan sabun dalam tindak balas pencucian kotoran bergris. Bandingkan keberkesanan sabun dalam kedua-dua air tersebut dan terangkan mengapa. Okay, so bikar A you ada alkali, bikar B you ada asid. Okay, saya nak tanya, kita normally cuci pakaian, sabun kita ni asid ke alkali? Obviously alkali lah kan. So without I'm saying, you know that yang paling sesuai adalah bikar A lah kan. Okay, so in that concept sebagai alkali, macam mana you nak explain dia? Okay, so kalau saya dia suruh bandingkan, right? Okay, I can do the table, or kalau tak nak pun I just nak buat, you know, like point pun boleh. First dia kata bandingkan keberkesanan. So you boleh kata pencucian lebih berkesan di bikar A berbanding bikar B. So you boleh kata yang ini sebagai you punya first point. Okay, berbanding di bikar B. Okay, ataupun you nak buat table, you nak kata A pencucian berkesan, B pencucian tak berkesan pun boleh juga. Kita accept juga that answer pun. Okay, and then number 2, kenapa you kata di A berkesan? Okay, kenapa di A berkesan? Sebabnya ion sabun. Okay, macam saya kata tadi, sabun you ni dia boleh lagi suka medium beralkali, betul tak? Kalau medium dia berasid, sabun punya reaction akan stop, denatured. So in that case, kenapa itu sebabnya you boleh kata ion sabun bertindak balas untuk A lah. Okay, dan membentuk garam larut di bikar A, manakala ion sabun membentuk garam organik yang tak larut di bikar B. Okay, kenapa saya emphasizekan about the garam larut, garam tak larut? Sebab kalau garam tu larut, kiranya garam itu yang larut tu dia akan pergi lekat kat you punya grease tu, and dia akan soluble kat sana. Dia akan larut kat sana, dia akan hilangkan the grease. Kalau dia bukan garam larut, dia takkan larut, dia takkan masuk dalam you punya clothes. So macam mana dia nak hilangkan the grease? Dapat tak the concept itu? That's how the concept works kat sana. Okay, so you punya main point adalah dalam bikar A dia membentuk garam larut, dalam bikar B dia membentuk garam organik yang tak larut. Faham tak? So itulah yang menyebabkan
dia ni tidak balas, dia kurang efisien. Okay. So settle untuk nombor 2 ini. Okay, then kita pergi kepada B. Okay, B kita ada B1 dan B2. Okay, so I go to down here. Ya, B1. Okay, so B1 which is jika kesemua garam diuji adalah garam nitrat, namakan garam P, garam Q, garam R dan huraikan satu ujian khas yang mengesahkan kehadiran ion nitrat. Okay, so jom kita tengok. Garam P dalam larutan NaOH sedikit mendakan putih, dalam NaOH mendakan putih, ni mendakan putih larut. Okay, kiranya dia larut dalam excess. Betul tak? Dia larut dalam. So dalam all these things dia menghasilkan mendakan putih. But what you have to nampak adalah dalam NaOH berlebihan dia larut. Okay, so kalau NaOH berlebihan, ingat tak kita create the dynamic Pa Anwar Zinc memang cantik. Betul tak? So yang larut dalam excess adalah dalam berlebihan Pa Anwar Zinc, which is PbAlZn. Okay, so 3 ini. Okay, dan dalam NH3 dia larut juga dalam excess. Okay, so nak bagi benda ini nampak, saya pergi kepada dia punya buku teks. Sekejap nak cari punya buku teks to share form 5. Adakah yang ini? Bukan yang ini. Saya cari kat sini. Saya rasa kat sini ada. Okay, yes, betul kat sini. Okay, saya tunjuk kat you your textbook lah supaya you lagi nampak the what you call that, the flow tu. Okay. Yep, kat sini ya. Okay, so yang larut dalam berlebihan adalah, pada saya kata plumbum, aluminium dan zinc kan. Okay, dia larut dalam NH3 berlebihan juga. Nampak tak? Larut dalam NH3 berlebihan hanya zinc sahaja. So which is the cation bagi garam P adalah zinc. Nampak tak the importance of memorize this part, these two table ini memang sangat-sangat penting. Okay, and then Q. Okay, Q ni memang senang sikit nak agak. Kenapa? Sebab every time dia mention biru. Nampak tak? So kalau dia kata biru and mendakan biru, ni mendakan biru kekal tak larut. Okay, so kiranya dia membentuk mendakan berwarna tapi dia tak larut, and biru. So kalau biru je memang obviously ini cation dia adalah Cu2+. Ni mendakan putih kekal tak larut, tiada perubahan. Macam mana pula tiada perubahan? Okay, so tiada perubahan tu maksudnya dia ini not here. Okay, sebab no changes. Nampak tak? Tak ada apa-apa. Okay, so maybe dia Ca2+ atau NH4+. Okay, kat sini in NaOH dia kata mendakan putih kan. So kalau mendakan putih, we consider this sebagai mendakan terbentuk. Okay, tidak. Larut ni jawapan dia tidak. So Mg2+ dan Ca2+. Kat sini possibility dia Ca2+. So yang sama antara dua-dua ini adalah Ca2+. So which is cation bagi R adalah Ca2+. Nampak tak? Macam tu je konsep dia. Tengok part by part. Saya harap you are clear with what I explain and still boleh follow. So saya pergi kepada kita punya soalan kat sini. Yep, correct. Okay, so kan ditanya kan garam P tu, namakan garam P kan. Tapi dia kata dah semua itu garam nitrat. So in that case, P tadi kita kata zinc kan. So nama penuh dia adalah, namakan ni, dia kata namakan. So pastikan namakan, jangan bagi formula. Kalau bagi formula salah. Zinc nitrat. Okay, then Q. Okay, Q saya kata kuprum kan. So kuprum nitrat ke kuprum 2 nitrat? You tertinggal 2 tu salah ya. Kuprum ni unsur peralihan. So 2 wajib ada. Okay, kuprum 2 nitrat. And then R. R ni kalsium. So kalsium nitrat. Setiap satu ini membawa satu markah, which you akan dapat 3 markah in the end. Okay, and then satu ujian khas bagi mengesahkan kehadiran ion nitrat. Okay, macam mana test ion nitrat? Okay, ujian anion lah. So tak tahu dalam paper Kelantan ini dia tanya banyak pasal nitrat dan juga about the testing itu, pengesahan tu. So please baca betul-betul lah. Siapa tahu esok kalau dia keluar bulat-bulat in your real exam, then you boleh jawab kalau you dah baca betul-betul. Okay,
So first, apa kita nak buat? Okay, so untuk itu kalau nak garam nitrat, kita kena try dengan asid sulfuric cair. So kita akan guna tabung uji Jangan kata tabung lidin sebab tak ada pembakaran, tak ada pemanasan. So tambahkan 2 cm3 asid sulfuric cair. Kita akan mula dengan asid sulfuric cair dulu. Okay, asid sulfuric cair ke dalam tabung uji yang mengandungi garam nitrat. Okay, this is your first mark. Okay, lepas you buat this one, okay, lepas you letakkan, first you kena letak garam tu dulu kan. Okay, and then baru you letak acid sulfuric cair. Okay, lepas tu baru you buat the second one, which you kena letak ferrum disulfat. Okay, you boleh tanya, cikgu kenapa 2? Okay, to be honest, our tabung uji is very kecil. So kita plannya normally kita akan letak 2 lah isi padunya untuk tabung uji, so that it's enough, you know. Then tambahkan 2 cm3 larutan ferrum 2 sulfat. Okay, so you kena tulis lah. Okay, ferrum 2 sulfat. Ke mana? Ke dalam tabung uji yang sama juga. Okay, ke dalam tabung uji yang sama. Tabung uji yang sama. Okay, lepas itu the third one. Okay, the third one adalah baru acid sulfuric pekat. Sebab first kita masukkan cair kan, so then pekat. Tapi pekat ni kita bukan tambahkan, kita akan titiskan. Kita akan letak drop by drop. So you have to say titiskan acid sulfuric pekat secara perlahan-lahan. Okay, secara perlahan-lahan melalui dinding tabung uji yang sama. Okay, dan lepas itu you akan tulis dia punya pemerhatian lah. So apakah dia punya pemerhatian? Dia punya pemerhatian adalah cincin perang terbentuk. So this is how you kena jawab ujian kimia tau. You kena terang all the steps accordingly. First acid sulfuric cair, lepas tu ferrum 2 sulfat, then baru acid sulfuric pekat, which you kena titiskan drop by drop, and then lastly pemerhatian dia. So yang ini akan membawa 4 markah. Setiap satu ini 1 markah, dan atas adalah 3 markah untuk setiap satu nama garam. Nama tau, jangan sesekali bagi dia punya formula. Let's say lah dia tak minta baru dia boleh bagi formula, tapi sekarang dia dah kata nama, pastikan bagi nama. Jangan nak letak formula ZNNO32 tu, tak payah. Okay, memang dia sengaja mencari pasal. Okay, tak payah buat benda ala itu. And then we go for the last one, which is bagi pemanasan garam P. Persamaan kimia bagi garam P dan apakah warna sisa pepejal yang tinggal. Okay, so first garam Pu adalah zinc nitrat, ZnNO32. Dia menghasilkan ZNO, NO2 dan juga O2. Okay, and then sekarang you kena seimbangkan. Okay, so senang je. Which N ada 2, kat sini N ada 1 sahaja, betul tak? Okay, tapi oksigen ada 6, 4, 5, 6. Okay, so tak kena. So saya kalau letak 2 pun dia still tak balance kan. Okay, saya letak 4. Saya letak 4 kat sini, saya letak 2 kat sini. Wait lah, 2 ZNO. Dan kat depan ni saya akan letak 2 juga. Okay, so settle lah. Ni jawapan dia. Okay, and dia tanya warna sisa pepejal yang tinggal. So masa panas warna dia apa? ZNO. Okay, zinc lah. Dia tengah tanya pasal zinc. So zinc ini masa panas warna dia adalah kuning. Okay, and then masa sejuk warna dia adalah putih. Okay, you kena mention dua-dua tau. Jangan mention salah satu saja. Dua-dua ni sekali baru dapat the last one mark. Okay,
So persamaan kimia 2 markah, warna masa panas dengan warna masa sejuk adalah markah ketiga. So that's how all the 20 marks you dapat. So saya harap you faham what I terangkan dari awal tadi. Tak ada apa yang blur. Just persamaan kimia you kena try and error lah, okay? Sebab dia memang you tak akan dapat in one take. Sebab zinc punya agak susah sikit persamaan dia. Okay, dia 2, 2, 4. That's the ratio. Mana-mana garam zinc nitrat pun untuk pemanasan memang dia punya ratio 2, 2, 4. Okay, so saya harap itu sahaja untuk video kali ini. Saya akan jumpa you in next video untuk soalan nombor 10 pula. Okay, soalan nombor 11 saya dah upload. So lepas ni saya akan settlekan soalan nombor 10 dan settle lah for paper Kelantan. Dan saya akan masuk for paper MRSM. Okay, that's it. Thank you and bye.